Signal yang badan bagi bila usus perlukan perhatian. Ramai orang tak sedar, sebenarnya setiap hari badan kita keluarkan tanda ataupun signal bila badan kita perlukan perhatian. Guru kesihatan saya selalu ingatkan, kalau kita nak tahu usus kita ini sihat atau tak, kita tak perlu nak buat benda-benda yang rumit pun. Kita hanya tengok 3 rutin harian yang semua orang buat. Okey, nombor 1 ialah angin. Angin yang sihat biasanya dia keluar ikut bawah. Lega, tak busuk sangat. Tapi kalau kita selalu sendawa atau ada silent gas yang bau kuat tu, tanda usus tengah tak seimbang. Yang kedua ialah air kencing. Pagi memang sedikit kuning, itu normal. Tapi sepanjang hari dia patut makin jernih. Kalau gelap, berbuih ataupun bau dia kuat, itu menunjukkan yang badan kita tengah tahan toksin. Yang ketiga ialah kita punya najis. Okey, najis kita perlu ikut acuan. Acuannya ialah kita punya usus besar. So, najis yang keluar itu perlulah panjang, perlulah bentuknya licin, perlulah warnanya kekuningan ataupun sedikit coklat cair. Kalau kita ikut Bristol Stool Chart, type 3 dan 4 adalah najis yang normal. Tak perlu meneran dan tak perlukan ubatan untuk kita membuang setiap hari. Keluar sekali lalu saja. Kalau bulat-bulat ataupun keluarnya halus macam pensel ataupun cair, itu menunjukkan usus kita perlukan sokongan. So, bila kita belajar kenal 3 rutin ini, kita lebih sayangkan diri kita. Dan kita boleh tahu, kita boleh jaga usus kita dengan lebih sempurna. You all tahu tak berapa kali kita kena kentut, berapa kali kita kena buang air kecil dan berapa kali kita kena buang air besar setiap hari? Komen dekat bawah. Assalamualaikum.